Cak. Sal. Kau buat apa tu? Tak adalah. Ni nampak ada nak buat ruang solat tambahan dekat Masjid Kota Damansara. Oh. So aku ingat nak sedekah lah sikit. Dia kan dah masuk gaji kan. So RM10 je, tak banyak pun, kita bagilah. Kau nak sedekah RM10 kat masjid? Kalau RM10 tu kau boleh beli macam-macam tau. Makanan, minuman, self reward lah orang kata sekarang kan. Boleh beli jus kopi. Masjid ni dah banyak duit dah. Masjid ni tak selalu ke mana pun tak tahu. Baik kau simpan untuk diri kau je. Man, gaji kau baru masuk hari ni kan? Betul? Takkan RM10 pun kau berkira nak bersedekah kat masjid. Ini je saham akhirat kau. Takkan saham akhirat kau RM10 kau berkira? Kau cakap kau tak tahu. Oh nanti kita sedekah dekat masjid salur ke mana, kau tak tahu. Tu kat luar tu. Ni aku tunjuk kau. Ni dekat sini ada semua yang kau nak tahu. RM10 kau bagi tu. Kalau kau bagi RM10 lah, kau biasa bagi RM1 je. Okey, tengok ni. Cadangan pembinaan bangunan ruang solat tambahan masjid serta dewan dan lain-lain yang berkenaan. Di atas sebahagian tanah Masjid Kota Damansara, Seksyen 5, Kota Damansara, Petaling Jaya. Inilah masjid ni. Okey. Pihak masjid dah sediakan laporan untuk engkau. Buat engkau yang tak tahu duit engkau tu salur ke mana kan ni. Tengok daripada minggu 1 sehingga sekarang minggu ke berapa? Minggu latest, minggu ke-11 dah. Projek dia orang berjalan untuk ruang tambahan nak menampung penduduk dan jemaah yang semakin ramai. Kita ni man, kalau nak bersedekah, jangan tunggu kaya baru nak bersedekah. Entah bila kaya pun tak tahu kan. Jadi sedekahlah sehingga kita menjadi kaya. Ada satu hadis yang mana mafhumnya berbunyi, apabila matinya anak Adam, maka tinggallah segala-galanya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, anak yang soleh yang mendoakan kita nanti bila kita dah meninggal. Di akhirat nanti kita tetap pahala kita berjalan sepanjangnya selagi mana sedekah ini masih ada digunakan. Sedekahlah sikit man. Tak ke mana pun duit tu. Kau belanjakan dekat benda lain banyak lagi. Ya, InsyaAllah Allah permudahkan. InsyaAllah. Siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak solat lagi? Tadi dari belakang